Semalam 9 Jun 2025, seluruh rakyat Malaysia digemparkan tentang berita sedih kemalangan yang membabitkan 44 orang pelajar UPSI di Gerik. Dan juga ramai rakyat Malaysia yang turut bersedih apabila mendapati seramai 15 orang pelajar UPSI itu terkorban. Lepas tu selepas Ambo melihat komen-komen rakyat Malaysia, ada yang kata driver bas ni bawa bas tu terlalu laju, dan juga ada yang kata driver bas bawa sambil lewa. Tapi kalau difikirkan balik, ada betul juga apa yang netizen-netizen itu cakap. Bukanlah nak kata semua driver bas macam tu, tapi segelintir ada yang macam tu. Sebab pada tahun lepas, kalau korang ingatlah, pernah berlaku kes yang macam ni, di mana seorang pemandu bas ni memotong di double line, tapi tak sempat berlanggar lah. Kalau korang nak tengok, ini videonya. Demo gambar tau. Oi, gambar tau maaf demo bawa nyamu. Banyak demo. Berbalik pada cerita asal, bila dah jadi macam ni, syarikat bas tersebut pun keluarkan kenyataan. Dia kata bas dalam keadaan baik, baru diselenggara, pemandu juga berhemah dan tidak mempunyai rekod. Tapi sekali kantoi, bila ada video dashcam yang menunjukkan bahawasanya pemandu itu bukanlah pemandu yang berhemah. Lepas tu ada juga saksi yang kata, iaitu pelajar UPSI itu sendiri, yang diorang ni dah sedar tengok pemandu ni dari awal lagi terkejar-kejar bawa bas, sampailah terlanggar kereta Alza sehingga mengorbankan 15 orang nyawa. Jadi lepas ni, saranan Ambo buat seluruh driver bas, tak kiralah bas ataupun lori, supaya lebih berhati-hati bila memandu. Lagi-lagi pemandu bas, kerana anda membawa banyak nyawa, bukan nyawa anda seorang. Jadi macam itulah, Ambo nak kata lebih-lebih pun tak pandai juga. Nanti disuruhnya pula kita bawa bas tu sendiri. Nah ya.